saham dia apa, mendatang apa, macam mana nak beli dia apa semua. Saya betul-betul nak belajar sebab saya basic kosong lah saya. So sama juga macam sharing saya ni, macam saya share malam ni kan, kita buat live, kita share, kita boleh kongsikan lah. Either you nak ikut, nak follow ataupun tak nak, bergantung pada diri sendiri lah. Takkan kita nak paksa you, okay you kena buat lah saham ni, tak. So kita takkan paksa, okay, bergantung pada diri sendiri. So sama juga, okay, bagi saya pendedahan tu penting, tetapi secara general saja. Kemudian kalau dia betul-betul berminat, dia boleh teruskan ataupun cuba cari dengan lebih detail ataupun dengan lebih deep lagi lah tentang saham ni. Okay, sebab seingat saya lah, bila saya masuk dekat dalam saya punya course diploma investment ni, sebab ada certain rakan-rakan saya minat, ada certain yang memang kita terpaksa ambil course tersebut. So ada situasi-situasi macam tu lah. Macam saya, memang saya tak ada rasa terpaksa. Okay, sebab saya minat. Jadi saya ambil lah course tersebut sebab saya minat, sebab saya nak belajar, saya nak tahu benda ni, saya betul-betul nak tahu saham dia apa, mendatang apa, macam mana nak beli dia apa semua. Saya betul-betul nak belajar sebab saya basic kosong lah. Saya consider kosong lah. Saya tak tahu apa-apa pasal saham ni kan.